Bila kita sebut pasal kejuruteraan bertaraf dunia, dua negara yang sering menjadi perbandingan utama adalah Jepun dan Jerman. Kedua-duanya terkenal dengan inovasi teknologi, ketelitian dan pembuatan dan pencapaian kejuruteraan yang luar biasa. Tapi daripada pendekatan diorang memang berbeza tau. Sebab secara asas diorang ada falsafah berbeza daripada reka bentuk, cara management proses, and even culture kerja diorang pun dia ada berbeza dari segi teknikal lah. Kejuruteraan Jerman secara tradisinya menekankan kepada ketepatan yang mutlak. Precision. Memang Jerman memang precision, and then dia nak yang daya tahan jangka panjang, and dia nakkan satu rule yang ketat terhadap industri standard yang tinggi tu. So dekat dalam konteks kejuruteraan mechanical, diorang cenderung lah untuk membina komponen dengan tolerance yang memang kecil gila, menghasilkan produk yang hampir bebas cacat dengan margin ralat yang betul-betul minimum. So reka bentuk Jerman dia banyak bergantung dekat analisis yang memang detail, dia guna simulation, and then dia buat kiraan engineering lanjutan sebelum sebarang prototype fizikal pun dibangunkan. Itu beza dia. And untuk Jepun pula, kejuruteraan Jepun dia orang lagi bersifat iteratif, berulang, and utamakan practicality dekat dalam penggunaan sebenar. Falsafah dia orang banyak dipengaruhi oleh konsep macam Kaizen, penambahbaikan berterusan, and monozukuri, iaitu seni yang menghasilkan sesuatu dengan semangat kemahiran dan juga dedikasi. So dia macam lebih kepada macam buat something tu, dia bukan research sebanyak Jerman, tapi bila buat something tu betul-betul betul-betul macam mana kita tengok dekat TikTok macam tu kan. Dalam hal ni jurutera Jepun dia lagi fleksibel dekat dalam sesuaikan reka bentuk untuk kos pengeluaran yang lebih rendah tanpa jejaskan fungsi asal. Dia orang juga dapat bertindak balas terhadap macam customer punya feedback. Dia orang boleh bagi reply and ubah spesifikasi dalam masa yang singkat. Macam contoh kalau tengok Casio kan, Casio memang tahu-tahu banyak gila. Itu Jepun punya style. Dalam industri otomotif, perbezaan ni dia memang ketara gila lah. Kereta-kereta buatan Jerman macam BMW, Mercedes, and saya tengah bawa Volkswagen, memang sentiasa fokuskan dekat prestasi tinggi, pengalaman pemanduan yang memang precise, and penggunaan bahan memang semuanya premium. Sistem-sistem macam suspension adaptive, transmission dual clutch, enjin kuasa tinggi, memang direka untuk menghasilkan sensation tu. Dia nak sensation driving yang paling sempurna yang dia boleh dapat lah untuk harga ni. And reka bentuk ni memang melibatkan kos penyelenggaraan yang tinggi kerana komponen-komponen yang direka tu untuk precision, bukan semata-mata untuk kemudahan pembaikan. Dia memang tak nampak sangat dekat kemudahan untuk membaiki tu, tapi dia nak dapatkan, dia akan make sure kalau precise, kalau sedap. And berbalik dekat kereta Jepun macam Toyota, Honda, Nissan, dia lagi tekankan dekat kepercayaan, ketahanan jangka panjang dari segi kemudahan and kos operasi yang rendah. So engineer Jepun dia rancang and dia plan komponen agar bagi mudah nak repair ataupun mudah baiki, and selalu gunakan pendekatan yang modular dekat dalam pembinaan kereta. Ini jadikan proses pengeluaran lebih efisien and kos lepas jualan tu lagi rendah, sekaligus memberikan nilai jangka panjang kepada pengguna. Daripada proses kejuruteraan, Jerman dia banyak bergantung lah dekat pendekatan macam nama dia top down, di mana keputusan teknikal dibuat oleh jurutera kanan berdasarkan model dan juga teori kejuruteraan sebelum diserahkan kepada pasukan laksana untuk diterjemah jadi produk fizikal. Benda ni dia akan hasilkan struktur organisasi yang hierarki, tapi dia memang tersusun gila sesuai dengan projek-projek yang kompleks, macam loji tenaga, kerja-kerja kereta-kereta yang high performance, sistem pengangkutan awam macam kereta api laju, tram elektrik. Benda-benda macam tu pun boleh nampak bila tengok Jerman punya style, dia pergi dekat precision macam tu, and dia ada hierarki. Tapi Jepun pula dia macam bottom up dekat maklum balas tu, dia punya tu terbalik. So maksudnya the reaction daripada pekerja yang tengah buat kerja tu, yang juru teknik tu, orang atas akan tengok yang bawah tu, apa yang sebenarnya boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dia orang akan ambil kira apa yang orang operator tu tengah buat. Benda ni bagi improvement dilakukan secara langsung dekat floor terus, kurangkan masa untuk baiki, ralat, tingkatkan kualiti produk secara konsisten. Inilah sebab kenapa Jepun dia jadi pelopor dekat dalam konsep lean manufacturing dekat dalam sistem pengeluaran Toyota. Kalau ingat dulu, yang kini satu dunia pun tengah pakai.
Saya pernah cerita pasal benda ni, and boleh tengok dekat cara proses kereta Jepun sebelum ni. Satu lagi beza ketara adalah dalam aspek ujian and kawalan kualiti. Dekat Jerman, protokol ujian memang ketat gila. Pelbagai keadaan ekstrim termasuklah suhu rendah, tekanan tinggi, stress test, statik, cara dinamik. Diorang percaya yang kalau kata produk diorang baik, dia kena lulus semua ujian simulation yang paling mencabar lah sebelum dibenarkan untuk dijual dekat pasaran. Sebab tu tempoh pembangunan produk diorang mungkin lagi panjang sikit, tapi hasil dia memang produk yang mantap dan prestasi tinggi walaupun dalam keadaan ekstrim. Benda tu kita boleh nampak dekat contoh kereta-kereta Jerman yang kalau kata di-maintain dengan baik, orang kata akan jadi macam bulletproof kalau kita jaga kereta Jerman yang baik. Betul? Memanglah senang rosak ke apa, tapi kalau kata dijaga dengan baik memang bulletproof. And jurutera Jepun pula dia tekankan kepada penstabilan proses pengeluaran. Dia percaya yang kalau setiap proses dekat dalam chain pengeluaran dia orang dapat dikawal dengan tepat, dia orang akan dapat hasil yang konsisten. So sebab tu dia orang labur dekat dalam sistem alat pengesan ralat. Error finding tu dia orang memang spending duit tu untuk cari ralat saja, untuk guna reporting auto and smart machine lah untuk dapatkan ralat-ralat tu real time. Benda ni dia cepatkan proses pembuatan and dalam masa yang sama dia bagi jimat kos untuk jangka yang panjang. Apps pun Precision application pendekatan engineering Jerman, dia lagi orientasi dekat spek teknikal, terperinci, documentation dia tu memang fully. Diorang hasilkan sistem yang modular, disahkan secara individu dalam sistem automasi, industri and teknologi lot berasaskan PLC. Coding dia pun ditulis dengan struktur yang agak ketat ikut piawaian antarabangsa macam IEC 61131 untuk industri standard. Diuji intensif menggunakan simulasi berasaskan model matematik. So itulah. Kalau yang Jepun pula, dia orang macam dalam bidang elektronik, dia orang banyak dipacu oleh keperluan pasaran pengguna, lebih pragmatik dalam pembangunan produk macam kamera digital, television and smartphone. Macam tu lah. So conclusion dia, kejuruteraan Jerman adalah lambang kepada precision, teliti, kekuatan struktur, and Jepun pula lebih kepada flexibility, kepercayaan and kecekapan berasaskan pengalaman sebenar. So walaupun dua-dua ni dicapai tahap kejuruteraan yang tinggi, jalan yang diorang ambil memang berbeza gila lah. Satu lagi systematic and academic, satu lagi organik, berorientasikan pengguna. So gabungan dua-dua falsafah ni sebenarnya menjadi asas kepada pembangunan teknologi global yang lagi seimbang and kalau Mak Saleh kata mampan. So itu saja untuk hari ni, perbezaan Jerman and Jepun dari segi engineering, which is benda yang saya nampak macam ya sebenarnya memang ada beza. Dua-dua special, tapi sebenarnya kat mana? Itu sebab tu kita buat video ni. Jadi terima kasih kepada menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Erilavia Perfume untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Walaupun sekarang ni kurang sikit saya jual Erilavia tu dah jadi macam barang rare lah. Saya kira jumpa lagi lepas ni. Bye bye.